Situasi manakah yang berkaitan dengan sektor sekunder? Okey, sektor sekunder adalah sektor kedua, di mana sektor sekunder ialah kita memproses bahan mentah daripada sumber alam semula jadi. Bahan mentah tu kita proses menjadi barang siap ataupun barang separuh siap. Cik Julia menjual produk kecantikan secara dalam talian, dijual secara online. Okey, kalau dia jual produk kecantikan, produk tu dia tak buat sendiri, dia jual produk orang. Dia umpama macam kita buka kedai runcit, kita jual barang orang lain. Yang itu adalah sektor ketiga ataupun sektor ketiga, dia melibatkan perkhidmatan. Kita menyediakan perkhidmatan jualan barang. Okey, yang A tu salah. Okey, B pula. Encik Hamid membuka bengkel membaiki kereta di kawasan perumahannya. Okey, kalau bengkel dia bagi servis, bagi perkhidmatan membaiki kereta, itu pun dalam sektor ketiga juga, sektor ketiga. Salah. C. Puan Sarimah menggunakan mesin khas untuk mencetak batik keluarannya. Dia buat barang dia sendiri, iaitu dia cetak batik dia sendiri. Ini adalah sektor sekunder ataupun sektor kedua, di mana dia menghasilkan barang dia sendiri. Dan sektor sekunder juga dia melibatkan sektor perkilangan, sektor pembuatan, sektor pembinaan. Kalau mesin kan dekat kilang kan, so ini dalam sektor perkilangan lah. So jawapan dia adalah C.